آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, Khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Puasa Ibu Perisai. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelang bulan Ramadan yang mulia, kita sebagai Muslim dan mukmin mesti menyambutnya dengan rasa gembira dan syukur atas nikmat peluang beribadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan. Ramadan bukan sekadar menjalani rutin menahan diri daripada makan dan minum, tetapi madrasah akhlak yang mampu membentuk kepribadian jiwa yang lebih tenang, beradab dan berlapang dada. Yakinlah, ibadah puasa yang akan kita jalani pada Ramadan kali ini pastinya sedikit sebanyak dapat mendidik dan memperbaiki akhlak kita ke arah yang lebih baik dan positif. Ini bertepatan dengan peranan utamanya dalam pembinaan akhlak dan senjata